Selamat pagi ke sekolah. Assalamualaikum dan salam Dr. Zim. Apa khabar semua? Semoga sihat sejahtera. Anda bersama saya, Orchid Damia, wartawan cilik di tugas anda pada hari ini. Selamat datang dan selamat kembali ke sekolah diucapkan kepada semua warga SK Taman Kota Kulai. Pada hari ini, hari Isnin, bersamaan 17 Februari 2025 merupakan hari pertama pembukaan sekolah bagi sesi akademik 2025-2026 bagi SK Taman Kota Kulai. Untuk pengetahuan semua, pada hari ini telah berlangsungnya program Amalan Guru Penyayang. Program ini bertujuan untuk mewujudkan suasana yang baik dan penyayang untuk semua warga sekolah, khususnya murid. Antara objektif program ini dilaksanakan ialah menghargai serta menjaga kebajikan SK Taman Kota Kulai, menyemai rasa sayang, rasa disayang dan dihargai dalam diri para murid, mengeratkan hubungan antara murid dan guru. Di bawah program ini, guru-guru akan mengalu-alukan kedatangan murid di pintu pagar sekolah, iaitu menyambut kedatangan murid dengan suasana yang gembira, bersikap mesra, ambil berat dan perhatian. Guru-guru juga telah menyediakan hadiah kepada 100 orang murid yang terawal datang ke sekolah pada hari pertama persekolahan. Tambahan itu juga, terdapat pelbagai aktiviti menarik seperti orientasi tahun 4, pelukis doodle dunia sains, taklimat disiplin, taklimat KRMJ, taklimat PSS, taklimat dan delima, jejak sejarah, senam aerobik, buku CV ajaib, persembahan kelas, nyanyian choir, lagu kanak-kanak, menghasilkan kad impian, eksplorasi kelas, bijak nombor, program kita semula, mari mengaji, permainan dalaman, zumba dan sukaneka, English word and bookmark dan mewarna doodle. Sekarang, ayo kita sama-sama saksikan sorotan liputan video. Jom! Ada masa ku mau jadi biasa, ada masa ku mau luar biasa, mahu ku jadi juara, mahu ku berjaya. Kata orang hidup biar berjasa, dunia ini hanya sementara, berani hadapi semua, harus kau percaya. Ku cuba dan Saya bersama Cikgu Zaitun Binti Saleh, Guru Besar SK Taman Kota Kulai. Okey Cikgu, apakah harapan Cikgu kepada murid-murid sempena pembukaan sekolah bagi sesi akademik 2025-2026? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara cilik TV PSS SK Taman Kota Kulai. Harapan saya kepada semua murid-murid SK Taman Kota Kulai bagi sesi persekolahan 2025-2026, semoga mereka semua terus belajar dengan bersungguh-sungguh bagi memastikan mencapai kejayaan yang lebih cemerlang dari segi akademik, kurikulum dan sasiah murid. Harapan saya peratus kehadiran murid-murid ke sekolah bagi sesi 2025 ini meningkat dan mencapai kepada 95%, serta pencapaian dalam pentafsiran pembelajaran bilik darjah juga meningkat, begitu juga pencapaian dalam ujian akhir sesi akademik. Harapan saya kepada ibu bapa pula dapat memastikan anak-anak hadir ke sekolah dalam keadaan sihat dan ceria, menyiapkan segala tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Dari kerjasama itu semua, insya-Allah kita dapat memastikan kejayaan anak-anak SK Taman Kota Kulai lebih cemerlang pada sesi 2025-2026. Terus belajar dengan rajin, semoga kejayaan itu dapat dicapai dan menjadi impian semua warga SK Taman Kota Kulai. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu. kepada anak-anak didik kami.
hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa. Sekarang saya bersama Sarjan Vani, Wakil Pegawai Perhubungan Sekolah. Apakah harapan Puan kepada murid-murid sempena pembukaan sekolah bagi sesi akademik 2025-2026? Salam sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Selamat kembali ke sekolah. Semoga maju jaya. Harapan saya kepada adik-adik supaya belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai impian adik-adik semua. Okey, terus maju jaya. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Selamat kembali ke sekolah. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Bersihkanmu, cikgu, telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3, hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, bila aku besarkan ku ingat selalu. Terima kasih padamu. Sekarang saya bersama Cikgu Mazina, Guru Bimbingan dan Kaunseling, juga selaku penyelaras program Amalan Guru Penyayang peringkat SK PKK pada hari ini. Boleh Cikgu terangkan sedikit berkaitan objektif dan matlamat program pada hari ini? Okey, terima kasih kepada wartawan Cilik. Program ini bertujuan untuk mewujudkan suasana yang baik dan penyayang untuk semua warga sekolah, khususnya murid-murid. Program ini juga di bawah program ini juga guru-guru menyambut kedatangan murid dengan suasana yang gembira, dengan prihatin agar murid lebih lagi seronok datang ke sekolah. Dan antara objektif program ini dijalankan adalah untuk menghargai serta menjaga kebajikan warga SK PKK, menyemai rasa disayangi dan dihargai dalam diri para murid, dan mengeratkan hubungan antara murid dan guru. Harapan saya dengan adanya program ini, agar murid-murid SK PKK agar lebih bersemangat untuk hadir ke sekolah dan rasa seronok untuk datang ke sekolah. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Cikgu. Aku kurang je. Betul-betul. Tak terhingga pengorbananku, bila aku besarkan ku ingat selalu. Terima kasih padamu, cikgu. Jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah ku
Okey murid-murid SK3KK. Apakah harapan korang setelah kembali ke sekolah untuk sesi akademik 2025-2026? Saya rasa sangat gembira dan teruja kerana dapat berjumpa dengan kawan-kawan dan guru-guru. Saya berasa sangat gembira dan tidak sabar untuk meneruskan pembelajaran dengan guru-guru dan rakan-rakan. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Betul. Wahai kawanku semua, apakah cita-cita anda? Bila kita dewasa, jangan hampakan hati orang tua. Mestilah ada wawasan, mesti berbakti pada negara. Ini cita-citaku, teringin menjadi angkasawan. Ku berterima kasih pada cikgu-cikgu yang selalu membantu. Kalau kamu beli kasut jenis kasut Ilmu pengetahuan kepada mereka yang ingin tahu ilmunya. Mestilah rajin belajar dalam mendidik, membimbing. sehingga kita menjadi bijak. Janganlah kita malas kalau kita semua ingin berjaya. Satu suasana yang harmoni antara guru dan murid. Hadiah 2 kategori. Alhamdulillah, syabas dan tahniah diucapkan kepada semua warga sekolah yang telah melibatkan diri dalam program amalan guru penyayang peringkat SK3KK pada hari ini. Semoga objektif dan matlamat program pada hari ini tercapai. Seterusnya, pihak yang terlibat iaitu murid-murid SK3KK khususnya mempunyai kesedaran ke arah pembentukan sasya diri yang lebih positif dan mewujudkan suasana yang lebih harmoni antara guru dan murid. Sekian dahulu untuk episod pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam pelbagai aktiviti menarik yang akan datang. Jaga diri semua. Bye. Jumpa lagi. #SK3KK Cemerlang, TV PBS anda, wadah informasi.